Halo sahabat semua, terima kasih sudah hadir di channel ini. Channel yang selalu menghadirkan video-video terbaru seputar jiran Nusantara. Indonesia merupakan negara terbesar di kawasan Asia Tenggara, baik dari sisi wilayah, jumlah penduduk, maupun pengaruh regional. Peran strategis Indonesia kerap menjadi perhatian dan perbincangan negara-negara tetangga, mulai dari sektor ekonomi, pertahanan, hingga hubungan diplomatik di tingkat global. Tanpa basa-basi lagi, mari kita gas ke videonya. Seorang anggota tentera parah selepas terhempas ketika melakukan pendaratan payung terjun. Difahamkan Korporal Syed Muhammad Azhar Yuzil Afifi Syed Muhammad Aziz patah tulang rusuk kanan serta cedera di leher akibat kejadian itu. Video insiden yang dirakam penonton berdurasi 7 saat ini pula di media sosial. Menurut maklumat orang awam, pemandu jurulatih cawangan payung terjun di Pusat Latihan Peperangan Khusus Tentera Darat Pulpa ini dihantar ke Hospital Melaka untuk rawatan. Kejadian dipercayai berlaku ketika sambutan Jubli Intan Regimen Grup Gerak Khas GGK ke-60 di Ongkor, Klebang, Melaka. Presiden Palestin Mahmud Abbas tiba di Sharm el-Sheikh pada Isnin bagi menghadiri sidang kemuncak keamanan Gaza yang dijadual berlangsung di pusat peranginan Mesir itu. Fasa pertama perjanjian gencatan senjata yang dimeterai minggu lalu turut merangkumi pembebasan tebusan dan tahanan Palestin yang menjadi antara agenda utama perbincangan pada sidang kali ini. Dari ASEAN yang menyertai ialah Presiden Indonesia, Prabowo Subianto. Menurut hantaran di media sosial rasminya, Prabowo dijangka menyaksikan majlis menandatangani perjanjian damai dan penghentian perang di Gaza. Jelas hantaran itu, kehadiran Presiden mencerminkan peranan strategik Indonesia dalam usaha mendorong wujudnya keamanan di rantau Asia Barat. Misi itu akan diteruskan, tetapi kita belum menerima apa-apa lagi sehingga kini. Walaupun kita telah menyediakan pilihan 1, pilihan 2 untuk bentuk tugas yang akan diatur gerakkan negara nanti, termasuklah logistik, engineering dan juga medical. Kami telah bersiap sedia untuk diatur gerakan. Kami juga telah hanya menunggu apa yang telah akan dimaklumkan oleh PBB, option mana yang telah akan dipilih untuk penugasan kedudukan Malaysia. Negara kita, tapi function juga dalam misi-misi nak mengekalkan keamanan di seluruh dunia. Sebab ATM kita memang hebat. Tahniah kepada secara khususnya Tentera Darat Malaysia melalui Panglima Tentera Darat dan secara umumnya kepada ATM sebab ada niat ataupun ada teringin okey, nak bantu apa yang terjadi dekat sebelah sana tu. Sebab kita tengok bukan sahaja Malaysia saja yang konsisten dalam mempertahankan apa yang terjadi di sana, tapi dah semakin ramai. Satu dunia sekarang dah mula buka suara lantang mempertahankan apa yang sepatutnya dipertahankan. Aku boleh cakap macam tu je. Aku harap supaya mungkin ini just cadangan lah. Buka juga peluang ni kepada bukan sahaja Angkatan Tetap, tapi pasukan simpanan, reserve, wataniah, dan juga kalau ada rakyat Malaysia yang nak sertai misi pengaman ni. Cuma kena test dululah, kan? Kena latih dulu, buka syarter dan sebagainya. Kadang-kadang diorang ni sebab suka main senapang je, seronok-seronok. Sebab tu juga kena brainwash sikit, kena train sikit diorang punya mental. Kau pergi untuk apa? Bukan sebab kau nak upload dekat TikTok, nak flag apa semua, sebab nak dapat banyak like, dapat banyak follower. Jadi kita tunggu update yang seterusnya dan aku doakan supaya perancangan ini berjaya. Dan insyaAllah kita akan menjadi di antara negara yang akan terus berjuang mempertahankan dekat sebelah sana. Tiba berkenaan dengan sokongan terhadap Gaza itu, bagaimana kita memahami senario ketika ini dalam konteks untuk mengembalikan keamanan di Gaza? Baik, kita perlu faham beberapa perkara tentang Gaza. Yang pertama sekali adalah tentang Board of Peace yang telah dicadangkan oleh Donald Trump dalam meneruskan fasa kedua gencatan senjata. Dan begitu juga ISF, International Stabilization Force, yang merupakan tentera antarabangsa yang sepatutnya dimasukkan ke dalam Gaza. Dan kita tengok PDF yang telah disiarkan oleh United Nations Security Council sendiri menulis bahawa Board of Peace ni akan menjadi satu badan yang akan menguruskan Gaza. Dan tentera-tentera antarabangsa yang
yang dijangkakan datang daripada negara Islam ataupun negara bukan Islam sepatutnya bersama dalam board of peace ni untuk membantu menyempurnakan gencatan senjata. Itu on paper. Tapi dalam on paper juga dia tulis bahawa ISF ini akan bekerjasama dengan IDF. Untuk apa? Untuk demilitarize, untuk membantu pelucutan senjata dalam halangan berjuang. Walaupun kita baca macam pelucutan senjata tu adalah satu perkara yang mudah, mungkin Hamas boleh serahkan roket-roket mereka ataupun Kalashnikov 47 mereka, AK-47 yang mereka gunakan untuk melawan tentera Yahudi ketika berlakunya peperangan. Tetapi yang dimaksudkan bukan itu. Yang dimaksudkan adalah mereka nak melumpuhkan sepenuhnya kekuatan yang dimiliki oleh para pejuang yang ada dalam Gaza. Dan perkara ini dipersetujui oleh negara-negara mediators ataupun negara-negara yang menjadi orang tengah antara Trump, Netanyahu dan juga pihak Hamas. Dan kita melihat perkara ini agak menyedihkan sebab kita dapat lihat bahawa negara-negara tengah ini tidak memainkan peranan sepenuhnya bagi memastikan negara rejim Zionis jangan pergi gencatan senjata fasa kedua. Gencatan senjata fasa pertama pun tidak dapat ditekan untuk memastikan hak dan juga maruah orang Gaza dipertahankan. Boleh dikatakan setiap hari berlakunya pencabulan perjanjian gencatan senjata. Setiap hari berlakunya pengoboman. Setiap hari berlakunya letupan dan sebagainya. Apa yang berlaku ialah Amerika Syarikat tidak mengiktiraf pun rejim Zionis melanggar perjanjian gencatan senjata. Itu kita sedih. Dan sampai hari ini kita dapat melihat bahawa perjanjian antara negara rejim Zionis ataupun hubungan negara ini dan juga negara-negara Arab bukan sekadar dibiarkan begitu saja, maka malah menjadi lebih mekar lagi, malah menjadi lebih orang kata apa, dijaga lagi. Reorganize semula untuk melihat tahun 2026 ini sebelum Ramadan sesuatu yang lebih efektif, berimpak akan berlaku, dan ini yang sedang kami berunding dengan teman-teman di Spanyol, teman di Tunisia, teman di UK untuk kita re-strategize. Kerana menjelang Ramadan artinya keadaan akan rumit. Kita harus segera untuk mencari jalan. Dan hubungan MAPIM dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar sendiri terus berbincang apakah caranya untuk kita meningkat lagi, pertama bantuan, yang kedua strategi kita dalam blok-blok negara-negara tentu yang kita akan berunding supaya tekanan ke atas F2 akan tetap berlaku. Kita mesti aktifkan terus dalam United Nations General Assembly. Semua itu MAPIM sedang membuat advokasi dan kita akan cuba supaya bantuan kemanusiaan itu jangan sampai terbantut langsung. Kita akan terus cuba masuk melalui jalan land convoy ataupun kita memudahkan hubungan kita dalam Gaza. Sampai di sini video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga sahabat semua diberikan kesehatan, panjang umur, sehat selalu, jaya di laut, darat, dan udara. Dukung terus channel ini, dan nantikan video-video terbaru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.